Assalamualaikum guys, selamat pagi. Hari ni kita ada Honda, apa ni John? Honda Civic EG8 Blue Tag biru katanya. Memang takkanlah nak ada yang fake ke? Ada local assemble. So ni CBU lah. Right, ni owner dia. Datang sini semata-mata nak cuba, nak try test minyak manual kita ni, klasik 10W40. Aku racun dia yang lagi bagus tapi dia ambil yang ni. Tak apa. Lain kali kita bagi dia pakai ni dulu. Next time kita bagi dia pakai yang padu sikit. Yang ini 10,000 km Yang ini 10,000 km, harga RM173, pos percuma seluruh negeri Sarawak. Kita tengok minyak dia macam mana, John. Nanti kita akan, lepas dah siap ni, saya nak try lah. Kereta ni best, guys. Kereta ni manual, siut. Manual. Kau tengok dia punya seat dekat sini. Bucket seat leather. Kan? Okay, jom tuan minyak. Ni minyak dia, guys. Warna dia tengok. Kejernihan. Macam air apa tu, John? Air nyiru apa? Air nyiru. Kena biar lah. Macam air camel jugalah. Tapi apa orang cakap, minyak ni hydrocrack daripada manual 10W40. Sesuai untuk semua jenis kereta yang pakai 10W40. Minyak ni kau tak tahu, John. Orang tak tahu tau. Dekat sini dia ada tulis API SN dengan CH4. Minyak ni boleh pakai dekat diesel dan juga turbo. Diesel dengan turbo pula. Diesel dan juga petrol. Kalau just in case kita tak adalah minyak yang 7 liter tu, dia kena beli 2 biji benda ni. Kita on engine macam mana, lepas tu kita nak suruh abang ni try. Try dekat kawasan perumahan ni kejap. Okey. Mana-mana geng Honda Semarahan, Kanjo Semarahan. Okey, try. Jom support manual. Steady, bos. Tadi dah buat engine flush. Semua. Kereta perang rupanya, guys. Kereta perang rupanya. Okay, guys. So, sekarang aku nak suruh owner bawa. Aku nak suruh owner rasa dulu lepas pakai minyak manual macam mana. Lepas tu kita tanya dia kan, boleh tak kalau aku pula nak try bawa kan. Jom ikut saya. Siap dapat baju tu kan. Gua bagi free gift, guys. Baju dengan kalender, guys. Daripada manual. Dia pakai Soundstream punya player kat sini. Okay. Manual. 3 pedal guys. Baik punya. Suruh dia bawa kecut dekat depan ni sekejap. Kereta beli dari Semenanjung Aku nak tanya kau first impression lepas kau tukar minyak manual, lepas tu kau tekan macam tadi, perbandingan dengan minyak sebelum ni macam mana? Dia ada ringan sikit lah. Terasa ringan. Okay, dari segi temperature boleh nampak? Tak nampak. 70. Sebelum ni? Sebelum ni 80 ke 90. Sebelum ni 80 ke 90, guys. Saya racun dia 040 Ester. 040 Ester. Bukan mahal mana pun, guys. Baru 315 je. All time okey lah. Tapi all time kau rasa macam mana okey 70 lebih. Aku pula. Aku tak puas hati. Tak lanjut gitu. Jangan. Perumahan. Aku tak puas hati. Aku pula. Tengok, guys. Fully leather seat. Bucket. Okay bang, yang ni abang kena tolong pegang untuk saya bang. Kita adjust dulu seat tu Lama saya tak bawa manual bang, rotor saya dah hangus bang. Rindu bang.
Okay, dah max dah tu. Okay, semi bucket seat dia. Selesa. Bismillahirrahmanirrahim. Lama aku tak rembat kereta orang. Alright. Oi, brake kau sedap abang. Kau punya brake sedap bang. Brake kau sedap. Tapi dia punya ni macam loose. Bukan loose lah. Dia tak sharp. Dia tak sharp dari segi ya dia bergoyang kan. Dia bukan bergoyang, dia what is the word Weh, sedap lah bang. Maksud aku yang ni guys. Dia apa nama? Longgar. Longgar. Dia bukannya macam kalau kan dia patah balik, maksudnya dia macam tak semudah ini lah. Dia sharp tau. Kan? Tapi kereta ni tadi guys. Racun teruk guys, racun teruk. Aku dapat bayangkan kenapa dia cakap ringan. Memang ringan. Ringan maksudnya tadi bila aku nak tukar gear dan dia pergi, dan the best part is all time dia steady. All time dia memang steady guys. Alright, so kalau korang nak dapatkan minyak Manol, boleh contact saya. Dia macam ni, saya sebagai business consultant Manol, bising lah kejap. Saya sebagai business consultant Manol, saya bawa minyak Manol ni masuk Sarawak. Saya kena cari sebanyak mungkin workshop untuk jual minyak Manol. Alright. Tapi pada masa yang sama, saya juga dulu saya ada Lotus untuk marketing. Saya letak delivery Manol apa semua. Tapi tak tahu lepas Lotus tu terbakar, macam mana aku nak buat, macam mana aku nak promote Manol ni. So aku buka lah satu workshop dia. Alright. Dekat sini ada pelbagai minyak Manol. Kalau korang tengok, sekejap aku tunjuk korang dekat workshop saya ni. Ada pelbagai minyak Manol kat sini kalau korang tengok. 1 liter 530. Ini yang kita nak racun dia tadi ni. Legend Ester. Ini separuh Ester guys. Harga baru 318 termasuk tax lah. Alright, kita ada juga 1040 semi. Ini 1040 hydrocrack 530 kan. 4x4 pun ada. Alright, 4x4 pun ada. Additive semua ada. So kalau korang nak dapatkan minyak Manol, boleh kontak saya. Post percuma ke seluruh negeri Sarawak. Sekarang kita ada promosi, kalau korang datang servis dapat baju. Tapi kalau yang post tu kita tak bagi baju, kita bagi barang free yang lain lah. Mungkin korang boleh pilih sama ada barang-barang free sama ada yang macam ni. Kita ada coolant, kita ada engine flush, kita ada ni apa ni, radiator flush pun ada. Kan? Lead oil stop ni tak dapat, tapi kalau korang nak beli boleh roger-roger. Kan? Dot 4 punya brake fluid pun ada. Oil filter Manol pun ada. Oil filter kita ni, contoh macam korang pakai Alfa Romeo, Fiat, kan, Nissan. John, ada lah Nissan sini, John. Baru nampak. Nissan. Pasal kita ada apa nama juga, contoh macam yang ni, Toyota, Lexus, Volkswagen, kan. Manol ni Manol punya. Yang ni kita ada apa lagi ni? Kita ada Kia, Mazda korang pakai RX-7 ke, MX-5 ke, kan. RX-8 pun boleh juga dekat sini. Kia pun ada, Infiniti pun ada. Alright. Ford, apa semua ada. Proton. Minyak motosikal pun ada guys kalau korang nak. Alright. Oil filter, air filter, Brembo ni pun ada juga. Brembo punya brake pad, brake disc pun ada juga. Alright guys. So, kepada anda, jangan malu, jangan segan, cari saya. I'll see you guys next time. Thank you for watching. Salam.